Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Wa masukkan ba pada syin. Kemudian syin tu kenalah bersembur. Sifat dia sifat tabasyir. Siril alif lam samsiah masuk kepada line. Zi ma'asli na'a mat badal hamzah dengan alif. Hamzah alif mat badal. Panjang sama dengan mat asli ni. Panjang sama dengan mat asli lah. Panjang sama dengan mat asli lah. Dua akad je. Cuma nama dia je. Dia nak kena nama. Manu mat asli. Tu mat asli tu. Mat asli ni hamzah wa ya, alif wa ya, alif wa ya. Sebab tu yang jadi nak buat jadi mat badal tu. Kalau alif atas, alif atas bunyi lagu mana? Tak boleh. Alif baris atas. Jadi tak boleh. Nak bunyi dia tak boleh. Apalagi kalau mati. Mati satu. Sebab tu dia ganti dengan hamzah. Hamzah tu sebagai ganti alif juga. Alif, hamzah alif datang itu mak asli syiak dah tu. Wa amilus solihah. Lus adalah alif lam samsiah. Kemudian sifat dia sorit. Sorit ni macam betul apa? Bukan sorit, lebah. Su. Bunyi su tu berdesir sikit. Kalau sorit dia daripada sing. Jadi macam apa? Orang panggil kita ni belalang. Bunyian belalang. So ma asli, liha ma asli, ti'an wajibul gunah. Ni wajib baca dengung dengan kadar dua harakat. Yang tak ada di ujung tu. Dia nak dalam macam tu. Tak boleh kata annalahum. Dia tak apa jadi. Dia nak annalahum. Ada sikit tekan sikit. Tekan sikit. Hum izhar syafawi. Jannah wajibul gunah. Na ma asli. Tu alif kecil tu ma asli dah tu. Ting ikhfa hakiki. Tetap baris dua atas bawah, hadapan dan nun yang tak ada tanda berjumpa dengan huruf tak ada sabdu. Ikhfa hakiki, ikhfa sebenar. Kalau tak salah Pak Long ni, tiap-tiap huruf ikhfa ni ada 15. Ikhfa ni dia kena dengung dia ada sikit nga di atas tu. Kalau tin saja dia jadi idgham. Itu. Dia jadi idgham. Ataupun ikhlas ataupun ni apa lagi? Izhar. Izhar dia tak dengung langsung. Dia berhenti. Stop. Taj. Qolah surah. Taj. Tiap-tiap huruf qolah surah ni dia mati siap-siap dah. Dalam huruf dalam ayat. Kalau dimatikan itu qolah kubra. Tapi kalau ada sabdu dinamakan pula qolah kubra musyaddadah. Tu. Dia kena berdetak kuat lagi. Macam dalam tabat tu. Tabat ada satu tu, dia kena tu semua. Min sama juga ikhfa hakiki. Tah hamas
Ha ni kena di ujung ujung kekok. Tah sepitkan sikit macam pedih. Tihal. Hal ni dia di tengah-tengah apa ni? Kerongkong kita ni. Bukan. Hal ni dia di bawah sekali, di dalam dekat dengan dada ni. Tu. Hal. Hal adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah nah. Tengok situ ada hamzah wasal, ada lam. Jadi kalau nak mula, kita kena mula dengan baris atas. Kalau ada lam, kena semuanya mula dari atas. Tapi kalau tak ada, kena tengoklah huruf yang ketiga tu. Kalau baris hadapan, baca mula dengan baris hadapan. Kalau atas dan bawah, mula dengan baris bawah. Itu kaedah dia. An. Ni izhar halqi. Izhar sebenar tu kekongnya. Sebab apa dia jadi izhar tu? Sebab dia berjumpa dengan huruf ha. Huruf ha ni huruf halqum. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Tiap-tiap huruf tu semua dia kena baca dengan izhar. Ha ma asli. Tapi di situ ada ra dan kemudian ada waqah sa'laya. Sa'laya ni buti boleh dibuktikan haruf, tapi seelok-eloknya kalau nafas panjang kena teruskan. Itu. Jadi misalnya di sini tahtihal anhar. Jadi ma'arif disukung kemudian takrir. Takrir. Ra tu takrir. Bila mati kadar dia 2 getaran. Takrir dia. Kalau kita baca terus tahtihal anharu kullama. Terus ya. Rukullama. Kullama masukkan ka kepada lam, lama ma asli ruziku. Ruziku. Nah, zi ni tebal sikit, bukan ruziku, dia ruziku. Kena tebalkan sikit. Zai. Ku ma asli min izhar halqi, ha ma asli min ikhfa syafawi, ikhfa hakiki. Samaratim ter. Ni samaratir. Kena masukkan kepada ra tu, baris 2 tu, dia jadi apa? Idgham. Masuk kamil, sempurna. Kemudian ra tu tak dengung. Itu dia. Cara dia. Samaratir riz. Riz ni zai ni kena, kalau mati kena heret, jangan jadi berdetak. Dia takut jadi kolah-kolah. Riz qan ikhfa hakiki qan. Qalu ma asli, lu ma asli, ha ma asli, zallazi idgham samsyah, zi ma asli, ruzi, ruziq. Ini kena berdetak. Besar qah, jadi kolah-kolah surah. Nama asli min ikhfa hakiki qab. Ini kolah-kolah surah. Qabl. Jadi matikanlah, walaupun kita mati dengan kolah-kolah, tapi lain sebab kita nak wakaf, kena mati juga urut di belakang tu. Qabl. Ada lul sikit. Wa utu ma asli bihi. Tu maksilah lah. Ada ya, selalu dia ya dengan waw. Ni adalah qasirah. Qasirah ni makna dia pendek, 2 harakat dia macam asli. Qasirah. Dalam kaedah maksilah ni kita boleh wakaf
Apabila kita waqaf mati dengan ha saja, ya tu tak diguna. Itu bih, tu wa utubih. Mutasya mak asli sya tu. Biha tu mak iwat. Mak iwat, mak ganti. Ya. Soalnya wajib sempurna dibaca terus, tapi harus boleh dibuti, boleh wakaf. Itu wakaf dengan mak iwat, mak ganti. Walahum adalah izhar syafawi. Mana syafawi ni izhar kebibiran. Min tu huruf bibir. Dia cerita begitu. Mim, ba, wa, fa. Itu semua huruf bibir. Jadi itu dia cerita ni pada hukum izhar syafawi. Hukum izhar kebibiran. Fi ma'asli an. Fiha azahmat mak wajib muntasil. Fiha tu dalam satu kalimah. Wa ma'asli jum idgham kamil ma'al gunah ataupun idgham ma'al gunah. Itu selalu cerita tu idgham ma'al gunah. Idgham ma'al gunah ni dia ada 9 huruf. Mim, nun, waw, ra, waw, ya. Mim, nun, waw, ya. Lepas tu di dalam huruf-huruf idgham ni dia mesti ada sabdu. Hanya pada ya dan waw, sebab dia tu ma'al gunah yang lain, bukan kamil, dia idgham naqis. Kamil ialah masuk dengan sempurna. Naqis ni adalah masuk tidak sempurna. Tu. Tidak sempurna dia ada 2 huruf saja, iaitu waw dan ya. Dengung dia pun bukanlah dengung macam min dan nun, dia dengung waw dan ya. Pada huruf idgham. Wa jum itu idgham kamil ma'al gunah. Mutah masukkan ta pada harah, mutahharah. Sebab itu ta marbutah. Kalau kita wakaf dengan itu yang jadi harah. Tapi kalau membaca tu dia tak wasal, dia tak bunyi taharah. Dia bunyi mutahharatun. Hidup tung jadi baca dengan huruf ta. Kalau wakaf tadi kita baca dengan huruf ha. Tapi kalau wasal kita baca dengan huruf ta. Tung jadi idgham idgham naqis. Bagi 2, bawah atas depan nun yang tak ada tanda berjumpa dengan huruf waw. Tapi pada huruf waw dia tak bersatu. Tu yang kita nak kena ingat kaedah dia tu. Jadi mudah. Jadi ini kena baca mutahharatun tu. Tu. Wahum adalah izhar syafawi. Fi ma'asli, ha ma'asli, kha ma'asli, lidun ma'arik li sukun. Ni ma'arik sukun tu dia cerita dia. Kalau baris dia tu baris depan, dia mesti ada waw. Kalau baris di bawah, dia tu mesti ada ya. Kalau baris atas, kena alik ada tu. Kalau belain, dia tak jadi ma'arik li sukun, dia akan jadi ma'lin. Itu.
Mat lim pun hukum dia sama, cuma dia jadi ringan sikit. Wajibuna nallah idgham kamil laflu zalalah. Hala mat tarbiyah ataupun mat asli boleh. Tahi tahyi ini adalah mat jaiz juga. Ya, tahiyya tu dia ada mat kecil, mat panjang. Tu. Sebab dia jumpa dengan hamzah. Hamzah yang ada alif. La yastahi an. Ai adalah idghan nakis balik. Yad ni da ialah huruf istitalah. Dia kena beratkan ataupun penuhkan angin dalam mulut, tak boleh keluar. Yad. Buatlah cara macam mana pun, tapi tu dialah, angin tak boleh keluar dan memberatkan. Dah. Riba masalam. Masalam, lam adalah idgham kamil ma'al gunah. Ma'asli. Ba'u ma'asli. Dotan ikhfa hakiki. Fama ma'asli fauqaha ma'asli. Kalau baca terus pun ma'asli, waqaf pun ma'asli tu. Qaha. Kalau baca terus pun fauqaha fa'am, sama juga. Fa'am wajibul gunah ma'asli malazi. Alif lam samsyah. Zi ma'asli na'a ma'badar manu ma'asli faya' jahar. Ya, jangan ya jadi hamzah, kena ya. Lamu ma'asli na'an wajibul gunah hul alif lam qamariyah. Hak masukkan ha pada qaf. Kumir rabbihim. Mir rabbihim adalah idgham kamil bila gunah. Rabb masukkan ra pada ba, bihim. Him adalah izhar syafawi. Wa ammal ladzi wajibul gunah. Malazi adalah lidam samsyah. Zi ma'asli nakafaru ma'asli. Fayaku ma'asli. Lu ma'asli. Nama ma'asli. Za'ara. Ni mat jaiz mufasil. Ara ma'asli. Dallah idgham kamil laflu jalalah. Biha ma'asli, za ma'asli, masalam. Itu di atas tu ada mim kecil lah. Tanda mim kecil ni adalah waqaf lazim. Selalu waqaf. Kita kena waqaf lah tulis. Masalah. Waqaf itu. Yudil masukkan ba' pada la, lan. Lubihi maksilah qasirah. 2 harakat ya. Hikasi ma'asli rangu idgham naqis ma'al gunah. Wayah hamas. Di ma'asli. Bihi maksilah qasirah. Kasi ma'asli ra. Mat iwat. Mat iwat ni dia garis 2 di atas. Bila kita waqaf buang 1 jadi mat asli balik. Kita mat ganti tu. Mat iwat. Kemudian dia pada tiap-tiap huruf yang lain daripada ta marbutah. Ta marbutah dia tak jadi. Itu.
Sebab tadilah kita wakaf dengan ha, wasal dengan ta. Tu yang tak jadi. Walaupun ada baris dua, baca macam tu jugalah. Kathira. Wa ma ma'asli yudil. Masukkan tak ke dalam bihi majais mumpasil. Illal. Masukkan hamzah ke dalam lal. Alif lam qamariyah. Fa ma asli siqin ma'ari li sukun. Katalah